Okey, untuk perkongsian kali ni aku nak kongsikan berkenaan dengan unboxing juga barang aku beli Cooler Box. Jom kita unboxing tengok. Ini dia Coleman Execution Cooler 30 QT atau bersamaan dengan 28 liter lebih kurang. Limited edition daripada Coleman Japan. Nak kata kecil tak kecil, besar pun tak besar. Okey. Dan dalam dia, untuk dia memang kedap udara, and then dia ada dua ruang untuk kita letak minuman lah. Kalau kosong ni 3.1 kilo. Okey, dalam dia macam ni Kalau kata aku masuk tangan, boleh tengok tangan habis siku lah. Aku harap perkongsian aku berkenaan dengan Cooler Box ni sedikit memberi manfaat kepada anda. Jadi kalau hampa nak dapatkan box ni, hampa boleh tengok lah. Aku sharekan link dekat bawah.